Hai, Assalamualaikum geng. Right, by the way saya Imran Jas. Terima kasih sebab sudi tengok video saya. Channel ni baru build je, baru bina. Saya ada channel video YouTube yang berbeza. Tapi yang itu bukan muka saya lah. Itu saya buat video editing. Itu ada story lah saya boleh share. Right, baru-baru ni saya ada buat video pasal jam. Saya cerita lah pasal pengalaman saya kan pasal jam. By the way, everything semua yang saya cerita ni saya punya pandangan, saya punya opinion, pengalaman saya yang saya pernah lalui. So saya share apa yang boleh ambil pakai. Right. So saya share lah pasal jam. Bila saya share pasal jam ni, ada orang yang akan terima dengan cara yang baik ataupun dia akan terima yang opposite way. So terpulang masing-masing. Pada saya nak cakap terima kasih sebab ada komen dekat video tu. Someone tu nama dia saya tak sure nama dia. Hakim ke Amir. Dia share pasal umur. Dia kata tak perlu reveal umur. Okay, saya try letak kat sini lah. Kat sini komen. Kat YouTube komen. So tak perlu share pasal umur. Sebab bila dah review pasal umur, sebab dalam video tu saya review umur saya, dia bagi tahu yang pengalaman dia pula bila dia reveal umur dia, dia dapat layanan yang berbeza. Ataupun orang terus cara layanan orang tu jadi lain. Okay, saya faham sangat. Okay, pasal umur ni saya faham sangat. Saya pernah lalui. Okay, kalau cakap pasal umur, saya jual property. Saya property agent, senior real estate negotiator. Okay, saya jual property yang dekat KL, Selangor. Right. So, saya jual property umur saya 22 tahun. Okay, benda tu dah 8 tahun lepas. 8 tahun, 7-8 tahun lepas. Saya jual property umur 22 tahun. So, saya faham sangat apa yang orang-orang muda, lagi juga muda, lalui sekarang ni. Yang muda lagi saya lah, yang lebih tua terpulang nak dengar, nak terima ke apa saya punya pandangan ni, terpulang masing-masing. Okay, saya beritahu yang lebih muda dari saya. Orang Melayu kita ni lebih pentingkan umur. Kalau kat negara lain cerita lah. Kalau kat negara lain dia pentingkan adalah dia punya limited belief untuk the population tu. Saya tak nak go deep sangat pasal benda ni. Okay, kalau kat Malaysia orang selalu cakap apa-apa umur. Okay, so first of all saya explain. Kalau pasal umur ni, orang muda confirm kena layanan macam ni ni. Confirm kita akan dilayan macam adik-adik. Saya pernah kena. Semua yang muda mungkin pernah kena. Lah. Kita akan dilayan macam adik-adik. Dalam conversation tu, kalau kita tengah cakap something kan, dia akan tanya, umur berapa dik? Kenapa you cakap adik? Kadang-kadang kita sometimes kita ni dah kerja. You tak boleh panggil adik macam tu je. Okay, first of all, don't take it your fault ataupun dia orang punya fault. Memang kadang-kadang orang manusia yang macam ni, yang panggil kita adik ni, dia tak deal dengan, dia jarang keluar. Kalau saya boleh kata okay, kita tak akan panggil orang tu adik kalau kita dah deal dengan ramai orang. So pergi dekat bandar, pergi dekat deal dengan ramai orang, bercakap dengan ramai orang. Jangan cakap dekat orang kawan office saja. Office department yang lain, ada building yang berbeza. Okay, minta LinkedIn dia orang or something. Minta, kalau dia orang okay dengan bagi IG lah, Instagram or something. So benda tu depend masing-masing. Right? And benda ni selalu terjadi dekat lelaki. Okay, saya bukannya cakap perempuan ni tak kena. Right? Selalu perempuan, kalau yang muda-muda ni pengalaman saya kan, masa saya start property tu, saya tak nak share nama dia. Dia orang property ni kenal. Masa saya umur 22 tu, dia umur 21. Dia perempuan. So, saya dapat layanan yang berbeza dengan dia. Of course, benda ni tak ada orang cerita lah. Tak ada siapa nak cerita kan. Saya share ni, saya okay lah untuk saya bercerita apa yang kita lalui. So, dia tak adalah macam dalam otak you guys ke, otak I ke, macam I shock sendiri kot. I sendiri je kot yang fikir ni. Tak, bila saya dah share, you guys pun rasa yang benda yang sama. Okay, kita semua rasa benda yang sama. So, betul lah. Okay, saya discuss. Kalau yang you guys tak rasa, tak apa. It's fine. Terpulang. Some point lelaki akan rasa benda ni. Kalau perempuan, dia muda, bila dia start something yang challenging ataupun dia buat macam property tu, buat masuk bahagian sales, saya still remember dalam otak kan, masa awal itu pergi tengok rumah, owner tu nak jual rumah pula 1 mil, 2 mil punya pricing. Ramai orang akan support perempuan. Dia akan bagi applause, tepuk tangan, syabas, tanya, mesti you boleh buat macam ni, macam tu, macam ni. Okay, bagi saya, bila saya dapat, okay, mungkin saya pelik sikit, tapi kita ada insting lelaki. Bila saya dapat orang cakap, orang sampaikan macam tu, applause, tepuk tangan ataupun bagi support, bagus muda-muda dah buat macam ni, saya dapat rasa yang macam dapat layanan yang adik-adik. So
So so called like kau nak bahan aku ke apa? Macam kena bahan lah. So called like that. Okay, untuk lelaki itu semua kena bahan Dia bukannya bagi support sangat. Untuk lelaki rasa macam I should be adult. Time kita kerja kecil, selalu kita nak lepak dengan sepupu, saudara, mara lelaki-lelaki ni kan, dekat meja-meja dia. Apa orang tua selalu cakap kita? Orang tua selalu cakap kita ayat macam tu. You guys, I tak tahulah kalau you guys yang asal kampung ataupun memang Melayu pure punya traditional, kita punya culture, kita akan lalui benda ni. Kalau you guys memang tak tahu, kalau dah membesar, saya share lah Kalau yang dah membesar memang duduk awal-awal dah rumah aircon, mungkin tak rasa, tapi saya share apa orang tua akan cakap. Dia cakap budak kecil pergi tempat lain lah, so called like that lah. Adalah ayat-ayat dia mungkin lebih kasar ke apa ke, saya tak nak lah cakap pasal benda tu kan. Saya cakap macam general ni lah. Dia akan cakap orang tua-tua je, yang kecil-kecil pergi sana. Padahal yang sepupu tu pun dia kata, tu dah boleh dah lepak situ, kita yang kecil-kecil ni. Itu nak ada reason dia. Itu orang tua-tua lah, tanya orang tua-tua kenapa dia buat macam tu. Okay. And then kalau lelaki ni, kalau kita nak minta apa-apa, orang akan buat kita ni macam confirm buat tak tahulah, kita tak dapat layanan lah. Kisah tak kisahlah pasal kau. Contoh kalau masa tu saya buat ataupun kerja, kita macam terblur-blur lah pasal kerja ni, apa orang tu akan buat kat kita. Okay, tak kisah pun, pandai lah kau fikir macam mana kan. Kau fikirlah sendiri, kau carilah network ni. Okay, itu bukannya orang tu intentionally bad dekat kita ke, ataupun dia ada niat tak bagus ke kita or something. Dia memang lumrah. Nak tak nak, saya rasa benda tu. So kalau perempuan cakap I tak tahulah, I ada meeting lah, appointment lah, orang akan macam ni lah, support lah perempuan tu. Semata-mata untuk perempuan tu punya cerita, punya kerja or something. Tapi saya nak share pengalaman saya. Okay, saya nak cari kawan, bukan cari lawan Saya share pengalaman saya. Bila saya buat benda sama, tak tahu apa sini kata, okay good luck, kau buat lah betul-betul. Dah lah first time nak jumpa orang. Masa tu saya jual rumah. Dah lah first time nak jual rumah, nak cakap apa, tak tahu cakap apa. Figure it out lah. Memang kena belajar sendirilah. Okay, inilah menjadikan kita lelaki. Tak nak, memang kita kena explore sendiri. Orang tak ada niat apa-apa pun kat kita. Orang tahu yang kita ni boleh buat lebih. Itu saja. So buatlah lebih. Jangan mengharapkan orang. Bukan maksud saya tak perlu nak minta tolong ke apa ke. Figure it out first, then come up with some solution. Itu cara yang saya buat lah masa tu. Okay, sometimes orang tak nak deal pasal business, pasal kerja. Saya pernah kerja juga. Pengalaman saya kerja, orang pun tak nak deal dengan saya sebab orang fikir macam ni budak intern kot, budak-budak lagi kot. Right. Saya cerita pasal why. Kenapa orang muda selalu ada isu dapat layanan yang sengkeh ni setiap kali review pasal umur. Saya let's say bawah umur 20 tahun, 25 tahun lah. Okay, sebab saya alhamdulillah bila sekarang dah after 25 tahun, layanan ni macam dah kurang dah dapat. Selalunya umur bawah 25 tahun. Okay, apa behind the scene ni? Sebenarnya the reason is orang bagi layanan kat kita ni, sebenarnya dia orang expect, manusia punya expectation ni, dia nak kita ni bertanggungjawab sebenarnya. Macam saya apa yang dapat tu, bertanggungjawab. Pasal tanggungjawab, expectation ni lebih kepada macam, okay, let's say lah saya takkan panggil orang tu adik walaupun saya tahu orang tu muda. Kita tahu orang tua-tua tahu yang kita ni muda. Okay, dari segi muka, kulit, cara kita berjalan ke, itu orang tua-tua punya knowledge ada. Kadang-kadang saya pernah jumpa orang tua dia tengok langit je, ni nak hujan ni. Itu tahu bila saya jumpa dia 3 tahun lepas. Masa tu tengah jogging je, padahal tengah panas masa tu. Dia cakap, ni cepat sikit, nak hujan ni. Hujan, padahal tengah panas ni. Lepas 10 minit macam tu, confirm memang hujan kat kawasan tu. Alright. Then, so sebenarnya dia orang ni, people ni, kita expectation pasal tanggungjawab. So kalau kita appear dengan bertanggungjawab, kita ada tanggungjawab, orang takkan panggil kita ni adik-adik. Itu sebenarnya kita takkan dapat layanan macam tu. Orang akan expect kita ni dah dia something yang benda yang lebih keras ataupun lebih yang tough for the mind. Macam mana kita nak deal pasal kerja ke, pasal business, pasal how to deal with people. Okay, and then kemungkinan ni one part of manipulasi bahasa Melayu. Okay, study pasal manipulation. Ada reason orang buat macam tu kerana dia nak rasa yang dia lebih tinggi, lebih power daripada kita. So bila dia nak rasa yang lebih power daripada kita tu, dia boleh pijak kita ke apa ke. So yang ni perlu aware, tak semua orang buat macam ni. Kadang-kadang orang tu ada niat baik dan dia terkeluar je.
tanya adik ke, kadang-kadang orang tua-tua ni lagi macam dalam level-level atuk-atuk ni, dia cakap macam tu sebab dia dah biasa deal dengan cucu-cucu. So dia memang panggil adik ke apa ke, itu abaikan saya just cerita je. So kadang-kadang the reason orang muda ni dapat pandangan macam ni sebab ada mentality dekat seseorang tu, dia fikir yang lebih tua ada lebih pengalaman lah. Okay, betul, tapi tak semestinya. Ada kadang-kadang orang tua tu dia tua tapi dia pengalaman dia bahagian kerja dia je, dia tak explore pasal dunia luar ke, dia tak pernah macam buat something yang different ke. Dan saya apa yang saya buat, saya try untuk ada sebanyak experience yang saya pernah. Okay, kerja saya pernah, kerja kilang saya pernah, sales saya pernah, sales kereta saya pernah, sales rumah saya pernah, saya bercakap dengan pelbagai orang pun saya pernah, cakap dengan international, bukan orang Malaysia pun saya pernah. So saya collect all the experience. So you guys pun boleh buat benda yang sama. Sebab ni one of the thing yang ambil cerita orang Melayu lah. Okay. And then the reason orang dia buat macam tu, dia layan kita ni macam ni, sebab sebenarnya dia nak decide kita ni valuable ke tidak. Valuable ni dari segi macam, okay, kalau dia pandang kita, dia tengok kita ni, is it worth it? Kepala tak aku cakap dengan dia ni faham ke tidak? Faham ke tidak tu maksudnya contoh okay, kalau customer ni dia someone lah yang lebih tua, dia cakap pasal kereta, make sure yang you ni faham ke tidak pasal kereta. You pernah ada kereta ke tidak? Pernah drive kereta ke tidak? Drive mungkin semua orang pernah ada kereta ke tidak? Nak pergi servis, tayar nak kena tukar. Tayar bukan tukar satu, kalau september nak kena tukar 4, kadang 2 je. Kalau 2 okey lah, kadang kena tukar 4, macam tu cerita. Lepas tu bengkel nak pergi bengkel mana, macam tu, macam ni, everything. So tu pasal kereta, pasal family lagi. That's why dia orang nak make sure yang dia nak tahu yang kita ni valuable ke tidak untuk masa dia. Sebab dia pun ada masa dia pun nak kena deal dengan benda lain juga. So tak semua benda orang akan okay je untuk cakap. That's why dia orang nak decide kita ni valuable or not. There's the behind the scene. And then apa yang kita rasa sebenarnya orang-orang muda apa yang kita rasa sebenarnya adalah bila kita integrated, kita start dah masuk dalam dunia yang sebenar. Dunia sebenar ni dia tak sama macam kita zaman universiti ke, college ke, kita sekolah menengah ke, totally lain. Masa sekolah menengah, masa universiti, college, kita dapat layanan yang berbeza. Bila kita masuk dalam dunia sebenar, dunia bekerja, kita deal dengan bos-bos, big boss, manager or something. Inilah apa yang kita rasa sebenarnya. Itu behind the scene saya share. Adalah terkejut sangat kan, what's going on. So saya share benda ni awal-awal dekat you guys. Masa saya pun tak tahu kenapa orang layan saya macam itu. Itu 8 tahun lepas. So saya share ni, you guys dapat tahu lebih awal, much more easier for you guys. Benda ni selalu terjadi dekat tempat kerja. Tak kisahlah dalam bisnes ke, dalam sales ke, ataupun dalam kerja ke, sama. Tak kisah mana-mana tempat sekalipun. Kita akan, sometimes kita tengah berjalan dekat mana-mana lah, shopping mall ke, tengah bercuti ke, pun kena juga. Baru-baru ni saya pergi last month, saya pergi bercuti. Best lah hotel tu 4 star ke 4 or 5 star, not sure. 4, I think 3 to 4. Pricing dia punya untuk per night tu 300 to 500 per night. Dan atas laut, view laut atas laut. Bayangkan yang hotel macam tu pun staff tu layan saya macam tu. Layan saya ni macam adik-adik lah. Sebab yelah, what do you guys expect? Benda saya can get through kenapa dia buat macam tu. Saya tak nak lah share kan. Dia fikir saya ni macam jenis buat cemburu ke, senang rasa cemburu ke apa ke. Saya pergi hotel bercuti pun kena. Padahal tak ada kaitan kat tempat kerja, tak ada kaitan kat tempat tinggal ke, tempat yang saya selalu pergi ke, tak ada kaitan. So selagi kita kat Malaysia, confirm kita kena. Saya beritahu, confirm kita kena. Tak boleh nak buat apa. Saya share ni sambil gelar ni sebab saya dah try macam-macam lah. Memang confirm kena je. Tapi ada cara, of course. Ada cara, jangan risau. Ada. Lepas tu siapa yang selalu kena benda ni? Benda ni boleh jadi dekat kita, lagi-lagi lelaki. Kadang-kadang baru lepas, kadang-kadang lah, selalu baru lepas college ataupun universiti. Kadang baru start kerja, baru intern pun kena. Intern pun dapat pandangan macam ni, sengkit habis lah. Dia pandang kita kan, macam adik-adik ke, macam kita ni tak tahu apa. Kadang tak muda sangat pun, tapi orang tetap layan kita macam ni. Okay, benda tu ada, perlu buat research, perlu analyse. Apa sebenarnya yang mistake kita buat? Okay, saya pernah kena. Orang tu lagi muda daripada saya, tapi muka dia ada jerawat. Tak maaf kalau you guys ada jerawat, tak maaf Muka dia ada jerawat batu, tapi orang fikir dia tu lebih tua daripada saya.
Bila review pasal umur, rupanya saya ni lagi tua daripada kawan tu yang jerawat batu tu. So saya dapat layanan yang berbeza disebabkan kulit muka saja. Tu saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Tu memang mentaliti orang Melayu lah. Tak nak, kita kena hadap lah. Kita kena hadap macam mana kita nak we want to be ourselves. Kita nak jadi diri kita sendiri tanpa ni lah kacau orang something. Kita just jadi diri kita sendiri je. Okay, no need untuk kacau orang. Tak perlu kacau orang. Okay, ni pengalaman saya. Apa nak buat? Apa yang saya share, apa yang saya buat start tukar circle. Cari kawan-kawan yang lebih matang. Matang ni mungkin let's say lah you guys umur 23 kan. Cari member kawan yang umur 33, 43 tahun, 53 tahun. Tak ada option. Nak tak nak memang you guys kena lepak. Kita lah, saya lepak juga dengan orang-orang yang lebih tu. Sebab nak faham apa orang tua ni cakap. Kenapa dia cakap macam ni? Kenapa dia cakap macam tu? Tak ada option. Jangan menyendiri daripada diorang ni. Tak nak, memang kena deal. Okay, tahu apa bahasa yang diorang pakai, kenapa diorang panggil abang walaupun umur sama. Kadang-kadang yang lebih tua, muda tu panggil tua abang, yang lebih tua tu panggil yang muda tu pun abang. Ada reason. Sebab apa? Respect. Itu cara nak deal, nak berurusan dengan orang yang lebih tua ni. Ada cara dia. Bukan maksud saya pergi deal dengan orang yang lebih negatif. Kalau orang tu negatif, tak boleh buat apa, abaikan dia. Cari yang positif, orang yang lebih tua. Mesti ada. Kita nak tahu macam mana dia berurusan. Ada benda yang kita tak tahu, ada pengalaman yang kita tak tahu. Sebab okay, let's say lah orang tu dah umur lebih tua daripada kita 10 tahun, 20 tahun. So dia dah ahead of the time 10 years, 20 years. Dia dah deal dengan orang yang lebih muda dari dia. Macam mana dia buat urusan kerja. Dia kena deal dengan ramai orang lah. Bayangkan you nak pump minyak pun you deal dengan ramai orang. Macam mana kita nak bercakap dengan orang tu pula. So semua benda tu ada cara dia. Right? Ni pengalaman saya. Saya share apa yang saya buat dulu. Saya tukar circle. Cari kawan yang lebih matang. Jangan cari yang kawan sebaya. Okay? Jangan cari kawan. Okay, kenapa orang tu dia layan kita macam adik-adik ataupun sengkeh ni kan? Sebab kita lepak dengan kawan-kawan kita yang sama umur ataupun yang lebih muda. Bukan pasal umur lah, kematangan. Tak kisah kalau sama umur tapi matang, easy ke dah. Jangan pergi. Saya pernah dapat satu advice ni daripada Datuk ni kan. Dia kata kan, kau kena tukar circle kau. Kau jangan lepak mamak. Padahal saya memang suka lepak mamak masa tu. Kau jangan lepak mamak. Kau pergi golf club, pergi belajar main golf. Kau lepak je, kau duduk je kat tempat yang golf tu. Tak ada hal. Apa kaitan kan? Tapi bila saya implement, baru saya faham. Orang kat golf club ataupun yang driving range totally berbeza daripada yang dekat mamak. Mamak banyak sangat bunyi TV, bunyi yang sembang. Semua sembang nak gempak habis lah. Semua nak padu dia je kan. Kat golf club, semua senyap bercakap, tapi dia lebih pada macam confident game. Confident nak swing dia tu. Nak swing kau punya golf club tu. Club 7 ke club 8 ke kan. Terpulang. Itu advice yang saya dapat. Saya implement. Yes, memang betul. Tukar circle. Cari kawan yang lebih matang. Cara dia bercakap. Itu je. Kadang kita lepak dengan member suka buat lawak-lawak yang nampak macam budak-budak, membuatkan kita pun nampak macam budak-budak. So orang sekeliling kita akan nampak lah yang macam kau ni budak-budak ni. That's why dapat layanan macam tu. Pedih. Saya pernah kena. Ini saya share pengalaman saya. So start tukar circle. Cari yang lebih bagus, yang lebih matang. Okay, then yang kedua, apa yang buat increase stress tolerance. Stress tolerance ni start ambil serius lah maksudnya. Start ambil serius pasal hidup, pasal career, pasal cara bekerja. Kadang-kadang cara kita driving pun sama. Cara kita driving, cara kita bawa motor, macam mana. Kalau orang tu naik motor saya naik motor dulu saya naik motor pakai earphone. Lepas tu dekat traffic light tu kepala goyang-goyang. So kita pun dah tahu dah, okay, dia ni muda lagi ni, dia enjoy sangat. Bukan pasal salah kita ni jadi muda or what, tapi kita perlu buat pilihan. Kita nak orang deal dengan kita pun nak deal dengan orang cara profesional, matang. So kita perlu ubah lah sikit cara kita, barulah orang okay. Nak tak nak, ini apa yang saya lalui, saya share pengalaman saya. And then people takkan question pasal umur bila kita ni ambil serius pasal kerja kita. Saya jual property umur 22 tahun. Okay, semua customer saya yang question kan pasal umur saya sebab saya tak ada knowledge pasal property. Itu je. Masa tengah deal dengan customer, dengan client, diorang akan tanya bila saya tak tahu pasal umur. Macam ni umur berapa dek? Adik. Dah bye-bye. Dah, customer takkan beli. Dia takkan beli selagi
once dia dah start cakap macam tu. Tapi semua customer yang beli dengan saya, Alhamdulillah, terima kasih banyak klien saya yang beli dengan saya, yang sudi jual property pun melalui saya, tak pernah question pasal umur saya. Sebab apa? Saya datang prepare, saya serius pasal kerja saya tahu pasal property, apa benda from A to Z, freehold, leasehold and everything, pasal lawyer. Saya memang pergi main golf dengan lawyer tu, nak menimba ilmu je pasal. Semua saya ambil tahu, Alhamdulillah. Masa tu tak ada siapa pun question pasal umur. Okay? Saya share ni, tips ni boleh pakai. You guys boleh pakai, tak ada orang question pasal umur. Dia nak kata you muda pun, tapi knowledge you tahu macam-macam. So automatic dia, orang ni akan macam, dia akan senyap lah. Okay, dia ni tahu banyak benda ni. Tapi kita tak boleh beat experience yang umur tu. Itu kita boleh beat, ataupun kita boleh top up kita punya knowledge. Cara kita nak deal dengan orang, communication skill kita, knowledge untuk bahagian career bidang kita tu. Okay, itu kita boleh top up kat situ lebih cepat. And then stop laughing. Okay, stop ketawa. Jangan gelak sakan. Boleh nak gelak sakan dekat masa komedi punya event ke apa kan, yang tu boleh lah. Jangan gelak sakan. Sebab once gelak sakan, orang akan anggap kita ni macam dia ni tak deal dengan benda yang serius lah. Itu je, automatik macam tu. Tak kisah lelaki ke perempuan ke, orang tu dia akan nampak kita macam tu. Itu je sebab there's the pain lah. Walaupun kawan kerja kita, rakan sekerja kita cakap yang kita ni asyik serius je, relax lah sikit, chill lah sikit, itu semua trap. Jangan percaya, itu semua trap. Saya dah pernah kena lah. Dia orang cakap chill, okey lah, saya pun gelak sakan lah. Lepas tu kau ambil kau layan, macam ada dia habis lah. Tak ada dia bagi muka, dia pijak, habis lah, kena pijak lah. Tak habis lah benda. Tak nak, dah kena start distant kan. Maksudnya tak banyak berurusan dengan orang yang macam tu, barulah okey. Jadi awkward lah, tak best lah lepas tu. So saya beritahu kan, kalau you guys rasa benda ni, you guys faham lah apa yang saya sampaikan. No risk, benda tu semua boleh come back. And then start belajar banyak perkara yang valuable. Contoh yang boleh belajar pasal history, pasal sejarah. Belajar pasal sejarah USA. Mungkin dalam sejarah pasal Malaysia ni kejap je kan, kita dah cover masa SPM itu. Okay, so belajar pasal history US ni dia berapa tahun dah? 300 ke 500 tahun, not sure. Itu baru US. Belajar pasal history US, macam mana dia orang start kemerdekaan, datang daripada dia punya founder US tu datang daripada mana. Lepas tu belajar pasal Ottoman Empire, Uthmaniyah punya kerajaan, Ottoman Empire, Rome Empire, kejatuhan Rome, kebangkitan Rome, everything. Ni semua boleh mematangkan kita bila kita tahu pasal sejarah. Apa yang membuatkan sesebuah negara tu bangkit, and then macam mana dia drop off. Itu semua boleh mematang kita, and kita boleh belajar banyak perkara daripada sejarah. And then stop pakai baju warna yang cerah ataupun terang. Highlight kan, dulu saya suka pakai highlight. Saya pakai baju warna merah highlight, purple highlight, kerana tali pinggang tu warna neon punya kuning tu. Itu zaman-zaman sekolah tengah lah kan, bawah-bawah sekolah tengah. So start pakai baju yang colour gelap, colour dark, colour hitam ke, colour navy. Biasa kan benda tu. Tapi kalau you guys tak selesa, it's fine. Ni terpulang masing-masing. Ni apa yang saya buat, pakai warna gelap. So bila warna gelap ni, dia membina kita punya jati diri untuk jadi become more relax, chill. Sebab okay, let's say kalau you guys perasan, kenapa artis-artis dia akan pakai baju warna cerah masa ada dekat event ke, award ke or something? Sebab bila dia pakai warna macam tu, dia automatic orang akan expect yang dia orang ni akan perform. Maksudnya kalau tak gambar kan, macam perlu buat something lah, perlu buat apa gaya sekalipun masa tu. So kalau pakai baju yang lebih gelap, kita akan jadi lebih chill, lebih relax. Kadang kita nak cakap ke, kita just nak enjoy our life. Itulah kelebihan dia, one of the things. Banyak lagi kelebihan, try pakai dulu. Okay, jangan ikut trend, try pakai dulu colour gelap. Tak kisahlah you guys nak pakai baju yang trendy ke apa ke, try pakai warna gelap. Kalau boleh tak ada corak pun tak apa, depend on you guys. Ni apa yang saya buat, saya share je. Dan kalau kat office perlu pakai baju kemeja kan, pakai warna putih je. Cari warna putih yang berkilat punya. Alah, berapa je pun yang berkilat tu, kat H&M pun ada je. Kat H&M pun ada je. Orang tak boleh predict punya. Sebab berkilat ni, cari yang berkilat jangan cari cotton, cari yang berkilat. Kalau boleh dia punya apa, dia punya polyester. Polyester dia punya material tu, automatic bila kita pakai tu, kita akan rasa nampak ni nampak mahal baju tu. Walaupun berapa je beli kat H&M ke, dekat
HLA konsep or something. Tengoklah mana-mana ada kan. Uniqlo, cari yang berkilat. Berkilat saja. Polyester. Cari polyester tu dah okey dah. Dan belah dalam tu pakai lah something yang singlet yang bentuk V tu kan. Janganlah pakai yang round neck macam ni. Kantoi lah. Pakai yang V-neck tu. And then kalau you guys kereta you guys dah terbeli colour hijau kan, tak boleh buat apa lah, redor lah. Saya beritahu awal lah, minta maaf lah Saya pun dah pakai kereta warna hijau. So saya dapat layanan macam tu. Saya share apa yang saya alami. Okay, you guys terpulang macam tu. And then the last one, start biasakan pergi apa-apa, pergi makan seorang diri. Kita bukan lonely nak train diri. Pergi makan ke, buat urusan ke, pergi seorang diri. Tak payah ajak member ke apa ke, tak payah. Sebab apa? Nak train diri kita. Aku boleh handle benda ni. Itu sebenarnya. Pergilah seorang-seorang. Ini kalau you guys single, pergilah seorang-seorang kan. Buat urusan ni. Itu maksud saya. Belajar buat apa-apa, train diri sebenarnya untuk buatkan semua benda. Okay, I boleh handle benda ni. Okay, tak perlu ajak member. Mungkin kat college ke universiti ke selalu ada member kan. Pergi berdua, pergi bertiga lah. Kita lelaki nak jadi matang ke tidak? Nak. Kalau you guys dah tak suka, saya pun dah tak suka dapat layanan macam tu, memang kena buat urusan sendiri-sendiri. Bukannya maksud saya dalam dunia ni kita hidup seorang-seorang. Just certain urusan tu kita buat sendiri-sendiri. I buat urusan ni, I pergi, contohlah pergi workout ke, I buat sendiri. Pergi jogging, I buat sendiri. Pergi kedai lah, I pergi sendiri je. So call like that. Macam tu. Tapi make sure kalau bagian kerja, make sure ada teamwork. Itu lain punya kategori yang berbeza. Okay, itu maksud saya. Dan cari purpose untuk diri sendiri. Apa yang aku nak buat 5 tahun depan, apa aku nak buat 10 tahun depan, aku nak life aku macam mana. Start lah tulis apa yang nak, apa yang tak nak. Right, saya bagi tahu simple je. You guys boleh buat sendiri. Apa aku nak dalam masa setahun ni, apa aku nak dalam masa 3 tahun ni. So figure it out. InsyaAllah boleh pergi jauh. Guys, thank you for watching. Terima kasih sampai ke hujung. Anything you guys punya pengalaman, you guys ada rasa dapat layanan macam ni ke, boleh komen. Saya baca, saya share apa yang boleh bantu you guys. Apa pengalaman saya share. Okay, kita cari kawan, bukan cari lawan. Right, apa? Ciao.